Hai geng. Abaikan tudung sis. Sebelum ni sis ada ajar korang macam mana nak baiki kipas, kita tukar kapasitor kan? Hari ni sis nak ajar korang macam mana nak check fuse dekat kipas ni okey ke tak? Jom kita check. Thermal fuse ni kat dalam motor ni. Yang warna putih tu geng. Right geng, macam mana kita nak check thermal fuse ni? Ni lita untuk kipas ni tau. Okey geng, cara kita nak check thermal fuse ni okey ke tak? Okey, kita check resistance value dekat R1, R2 dengan R3 ni. Tap multimeter, satu dekat live, lagi satu dekat neutral. Live kena tap kat sini, kita neutral tap kat sini. Okey, kita ambil multimeter. Multimeter ni korang pusing sampai kat range value sini. Check resistance value dekat setiap button untuk kipas ni. Ambil probe, tap dekat live, tap dekat neutral. Okey, so button yang pertama tak ada resistance value. Button kedua tak ada resistance value. Ketiga pun sama juga. Multimeter tak tunjuk resistance value, maksudnya geng, thermal fuse ni rosak. So geng, fuse dah rosak kan? Apa kita perlu buat? Kita hanya perlu bypass daripada kapasitor ni terus ke neutral ni. Educational purposes only. Do not try this at home. Okay, jom kita buat. Alright gang, so ni kapasitor tau. Kapasitor ni ada dua wayar. Kita ambil satu wayar kat sini. Wayar neutral ni warna biru ni tau. Gunting wayar neutral ni. Wayar neutral dah potong. Bypass lita ni menggunakan crocodile clip. Kita pergi ke kapasitor, ke neutral. Alright gang, testing time. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hidup geng. Berjaya geng. Speed 2. Speed 1. Tutup. Alright geng, tu saja. Bye.